Pernah tak kita rasa hidup ni macam satu putaran yang tak berkesudahan? Kita kejar banyak perkara, tapi di hujung hari, kekosongan tetap terasa. Kita tercari-cari makna, mencari ketenangan sebenar dalam hiruk pikuk dunia. Persoalan tentang tujuan sebenar kewujudan kita seringkali bermain di fikiran. Namun, kitab Pengkhutbah di pasal 12 ayat 13 berikan kita jawapan yang menyentuh jiwa. Firman-Nya berbunyi, "Takutlah akan Allah dan patuhi hukum-hukum-Nya, kerana inilah kewajipan semua manusia." Takut di sini bukan rasa gentar, tapi rasa hormat dan kasih yang mendalam pada pencipta kita. Ia adalah pengiktirafan bahawa kita adalah ciptaan-Nya, sumber segala kebaikan dan kasih sayang. Bila kita hidup dengan hormat dan patuh pada Allah, dengan penuh kasih dan ikhlas, barulah kita temui kedamaian sejati serta kebahagiaan berpanjangan. Hidup kita akan penuh makna, setiap langkah terasa ringan, hati tenang. Inilah intipati kehidupan sempurna, diberkati dan punya tujuan. Marilah kita renungkan firman ini, biarkan kasih-Nya bimbing setiap langkah kita.